Tajuk saya hari ini adalah Science Behind Chili, tapi lebih kepada lepas tuai punya approach lah. Pendekatan lepas tuai. Nama saintifiknya Capsicum annum. So ditanam secara meluas dekat Malaysia ni lah, sebab suhu kat Malaysia ni sesuai untuk menanam chili. Sebab apa? Sebab kita taburan hujan kita memang cantik. Lebih pasal chili, chemical chili ni akan diterangkan oleh kawan saya yang lebih pakar lah bidang kimia. Saya cuma cakap pasal kandungan capsaicin. Tadi saya sembang juga dengan kawan yang bukan bidang ni. Kepedasan betul ke? Ustaz Nina, jenis tanah. Ni pun saya tak payah ajar sangat. Saya rasa perempuan lebih mahir lah. Tapi ni komponen tanah yang boleh, tanah yang secara umum boleh menanam chili lah. Jenis gambut boleh, berkompit boleh, berpasir pun boleh, tak ada masalah. Chili ni basically jenis tanah dia tak rumit lah. Efek tanah. Maksudnya nutrien ada, tapi nutrien tu tak gerak ke pokok. Waktu yang disarankan untuk menuai pukul berapa agak-agak? Pagi atau lewat petang? Kenapa tu? Agak-agak kenapa kita kena tuai buah pagi atau petang? Suhu dia tu sebenarnya. Kalau awal pagi dengan lewat petang, maksudnya kita anggap buah tu dekat tanah, dia suhu yang tak begitu panas. Okey, so bila kita menyusun indeks kematangan, sebenarnya kita susun apa? Kita susun daripada tahap kematangan yang paling hijau kepada paling masak. Sebab apa? Bila kita hantar dekat farma, ini contoh kita tanam banyak, kita nak hantar kat farma. Farma nak yang macam mana? So bila kita susun, ada indeks kematangan yang pertama sampai paling matang lah. Kalau tuan-puan tengok kat sini, mana yang paling muda agak-agak daripada 4 ni? Yang sana? Pusing kan pusing? Apa kriteria yang paling kurang matang? Hijau. Lagi? Ni dua-dua hijau. Okey, kita ambil ni. Azim tepi dulu. Okey, Nabi duduk tengah. Okey, so ini dua-dua hijau. So bila dua-dua hijau, macam mana kita nak tahu yang mana yang paling kurang matang? Ini. Sebab apa? Kita tengok persen kemerahan dia tu. Kita tengok persen kemerahan. Kalau tanya saya, dua-dua ni, ini lagi kurang merah berbanding ni. Ini lebih merah. So sebenarnya ini lebih kurang matang. Ini nombor 1, ini nombor 2 sebenarnya. Kita tengok pada keseluruhan berapa persen dia bertukar merah dah. Tapi indeks pertama of course lah ada yang maksudnya yang hijau keseluruhan. Tapi saya tak ada kat sini. Yang hijau keseluruhan tak ada kat sini. Tapi kalau saya pegang macam gini, Nabi buang satu, Nabi letak satu. Ini jelas lah kan kat mata kita. Yang kat sini lebih jelas. So merah dia, persen merah dia dalam 90% macam tu. Yang ini dalam 20% je kan. So ini nombor 1, ni nombor 2. So itu indeks kematangan lah. Kita susun berdasarkan dia punya persen perubahan warna dia. Okey, Nabi dah. Nabi letak. Okey, yang seterusnya antara dua ni. Agak-agak yang mana lebih masak? Sini. Ke yang ini? Kejap lagi kita akan tengok lebih detail. Tapi ada beberapa kriteria adalah. Kalau contoh, saya pegang yang ini. Ini dengan yang ini. Mana lebih matang? Dia biasanya bila dia makin masak, dia akan merah kehitaman lah. Yang itu paling matang dan maksudnya seterusnya last kali dia akan busuk dan rosak. So contoh macam gitulah. So ini sebenarnya yang saya tunjuk kat depan tu. Okey Azim dah. Itu je. Kita beli dekat dalam Jasco, chili yang kita beli dekat pasar raya yang lebih mahal kan. Sebab indeks ni lah. Kalau dia masuk Jasco dah, dia tak ambil yang kualiti yang rendah-rendah ni, dia ambil kualiti yang mahal. Sebab tu bila kita pergi Jasco beli chili ke apa, dia akan jadi chili yang lebih mahal lah grade dia. Ini kerosakan atau kecederaan dengan kecederaan fisiologi. Next.
Okey, bila kita cakap cacat bentuk ni, inilah contoh-contoh rupa dia. Yang pertama kita boleh tengok terbantut. Terbantut maksudnya cili normal mesti panjang. Tiba-tiba dia jadi cili pendek. Dia bukan cili padi, dia variety cili panjang tapi tiba-tiba dia jadi bantut macam tu kan. So kita consider dia sebagai cili terbantut lah. Ataupun berpintal, cili berpintal. Ataupun terlalu bengkok. Dia sebenarnya dia boleh bend sikit tapi tak boleh terlalu bend. Tu dah bukan kriteria fizikal cili lah. Lepas tu bengkok bentuk C. Ataupun kita nampak cili tu karat. Ni semasa proses penanaman lah. Basically dia kenapa dia jadi cacat tu. Lepas tu kesan sisa baki racun lah dan sebagainya. Next. Ataupun rosak sebab penyakit anthracnose. Ataupun lubang disebabkan serangga yang menebuk lah. Ataupun serangga perosak lain. Lepas tu tadi saya cakap kan tangkai tercabut tu pun kita consider sebagai kerosakan juga. Sebab harvest mesti dengan tangkai. Ataupun patah, ataupun luka, ataupun merekah, ataupun warna tak seragam. So ini contoh-contoh ketaknormalan dalam penghasilan cili lah. Sama ada masa proses penanaman atau masa proses pengendalian. Karbohidrat C6H12 O6 tambah dengan oksigen, dia akan buang CO2, dia akan buang energi. So ini equation untuk proses respirasi sebenarnya. Bila kita sebut proses respirasi, yang ini dia ambil apa? Glukos. Dia ambil gula, lepas tu dia convert jadi gas karbon dioksida, lepas tu dia hasilkan energi dalam bentuk heat. So agak-agak lah, bila buah ni kan, cili ni buat kerja ni, tuan-puan rasa apa yang berlaku? Kalau dia berlaku secara tak dikawal, dah tak okey dah, bukan rasa cili dah. Kalau letak kalsium klorid, kalsium klorid tu kapur. Pakcik ni tanya macam tahu, ni saya punya PhD ni. Saya punya PhD, saya coating dengan kalsium klorid. Kalsium klorid ni apa? Kita cerita tadi kan, sel tumbuhan tadi kan. Sikit je lah bila kita keluarkan ni, dia sebenarnya ada kalsium punya linkage antara satu sel dengan satu sel. Ini kita panggil pektin, hemiselulose. Selulose lah, pektin ataupun selulose yang duduk dekat sel tumbuhan kita kat luar ni kan. Kalau saya besarkan dia rupa macam ni. So yang jaga selulose dengan hemiselulose ni, dia rantaian dia yang duduk kat sini adalah kalsium. Tapi dia tetap, proses tu tetap berlaku walaupun kita letak kalsium, kita rendam. Kan zaman dulu kan kalau orang nak eksport keluar buah apa kan, dia rendam dengan air kapur sekejap. Lepas tu keluarkan, rendam. So proses tu sebenarnya adalah untuk tahankan dia punya kulit luar ni. So proses tu sebenarnya dia maksudnya dia lambatkan benda ni breakdown benda ni lambat. Tapi tetap berlaku juga. So proses saya nak cerita tadi, pertukaran gula kepada heat ni menyebabkan lama-lama jangka hayat buah ataupun sayur ni jadi pendek. Selain daripada jangka hayat dia pendek, dia juga akan rasa dia akan terganggu sebab dia dah ambil gula ni. Tukar jadi benda lain. So buah ke sayur ke, bila dia lagi lama dia bernafas, sebenarnya rasa dia dah tak manis dah. Sebab tu saya selalu cakap dengan student, depan UiTM, sempang UiTM ni ada jual buah yang terdedah pada panas tu kan. Saya cakap, you cubalah beli buah tu dengan you cuba beli buah dekat kedai buah. Apa bezanya? Definitely buah yang tengah terjemur tu takkan manis. Tak payah rasa pun tahu, buah yang jual dekat depan tu akan murah dan takkan manis buah tu. Tapi berbanding kita beli buah yang duduk dalam peti sejuk. Sebab apa? Bila buah tu duduk dalam peti sejuk, proses ni dah lambat. Berlaku. Jadi gula ni tak bertukar jadi inilah. Jadi kita consider gula ni masih tinggi. Maksudnya dia masih ada rasa kat situ. So respirasi ni macam kita jugalah. Proses penuaan sebenarnya, proses penuaan buah sebenarnya. Kalau kita manusia penuaan kalsium tu boleh, tapi dia cuma melambatkan. Kita tetap kena masuk dekat peti sejuk untuk lambatkan proses bernafas ni.
Boleh pakcik, kalsium klorid tu boleh. Air kapur tu boleh, kapur dapur tu kan. Boleh. Tapi dia lambatkan sikit je lah. Kurang manis. Simpan dan pergi sejuk, bertambah manis. Bertambah manis. Okey, itu apa pula? Itu apa pula? Beli temikai tak manis, simpan lama manis. Maksudnya, masa pakcik beli tu, temikai yang pakcik beli kurang manis tu, dia belum sampai indeks matang yang manis. Mungkin masa pakcik beli, saya consider dia macam gini. Sebab temikai ni, specialnya, masak memang hijau. Masak sampai busuk memang hijau. Bila ludah, buang dia punya biji, warna hitam. Itulah maksudnya, dia dalam merah, luar hijau. Bila buang biji hitam macam tu. Saya pernah tengok satu teka-teki inilah, teka-teki riddle untuk temikai lah. So temikai yang pakcik beli tu sebenarnya adalah temikai yang belum matang. Maksudnya lepas simpan lama dia akan matang. Tapi ada jenis buah yang memang perlukan suhu panas macam tu. Dia kena berrespirasi, maksudnya dia kena bernafas laju supaya dia makin masak dan rasa dia makin manis. Sebab tu tembikai dekat Kelantan lebih mahal, lebih manis daripada tembikai dekat Melaka. Sebab Kelantan, belah-belah Kelantan ada yang lebih panas daripada kat sini. Maksudnya bukan semua buah tak perlu panas. Ada buah yang perlu panas. Sebab tu saya cakap cara penyimpanan buah tu, setiap buah macam manusia juga, cara jaga tu berbeza. Climateric dengan non-climateric. Kita bagi contoh dulu tadi. Buah yang climateric dengan non-climateric. Cili ni jenis? Sini, cili duduk kat sini. Cili, strawberry. Saya suka bagi contoh strawberry sebab bila bagi contoh ni student nak terus nampak. Yang ini? Pisang. Betik. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia kat sini? Yang ini kita boleh harvest awal tak? Tak boleh. Tak boleh harvest awal. Jadi nak harvest masa bila? Harvest masa masak. Maksudnya bila kita nak makan tu, baru kita harvest. Kita panggil final eating quality. Kan? Yang mana yang kita nak? Contoh kita nak, macam saya cakap Cik Mahathir tadi, dia nak jual hijau, dia kena harvest hijau. Kalau dia harvest tak macam gini je, dia akan jadi merah, last sekali dia akan jadi macam gini. Tapi kalau yang macam ni, kita boleh harvest awal. Awal harvest, tak ada masalah, harvest hijau boleh kan. Jadinya apa? Kita boleh plan proses marketing. Maksudnya apa? Saya harvest pisang hari ni, saya nak pisang saya sampai dekat Singapura. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab saya boleh rancang proses masak dia. Sebab apa? Dia ni jenis, saya tak ajarlah pasal ethylene. Ethylene ni adalah sejenis gas. Sejenis gas yang kalau dia ada walaupun sikit, dia boleh efek yang lain. Sebab tu pisang, kalau kita kita simpan dalam satu kotak pisang hijau, tiba-tiba ada satu pisang kuning kita letak kat situ. Atau lepas tu kotak yang sebelah semua hijau, tak ada pisang kuning sikit pun dalam tu. Pisang yang ada kuning sikit tu dia akan efek. Sebab apa? Dia ni walaupun serendah 10 part per million, walaupun dalam keadaan sikit, walaupun sikit kehadiran satu je pisang, dia akan efek yang lain semua masak. Dia gas yang tak nampak, tak ada bau, tapi dia punya efek sangat kuat untuk memasakkan sesuatu buah. Sebab tu pisang masak dengan pisang tak masak kita kena asing. Lupa diri. So pisang masak dengan pisang tak masak kita kena inilah kena asingkan sebab kehadiran dia walaupun rendah 10 part per million dia boleh efek yang lain untuk masak juga. Yang lain ada nak tanya ke? Ethylene dengan karbid, dia tak sama tapi dia punya modus operandi sama. Maksudnya apa? Ethylene ni dia gas, tapi karbid tu dia panas. Dia naikkan suhu. Bila naikkan suhu, macam saya cakap tadi, naikkan suhu tadi, pernafasan tadi jadi laju. Jemur jadi laju. Kalau kita duduk dia dalam peti sejuk, dia
tidur kejap. Dia tidur kejap maksudnya dia kurang bernafas. Dia relax sikit. Bila kurang bernafas maksudnya proses tadi tu jadi lambat sikit lah. Macam tu. Kalau beli mangga, macam mana lagi sekali? Kalau beli mangga mix dengan karbide, mangga tu akan masak. Sebab tu orang dulu kalau mangga muda balut dengan sok khabar. Sebab apa? Sebab nak kasih panas tu tak keluar. Panas tu duduk dalam yang dia bungkus mangga tu. Sama. Betik pun sama, kita balut dengan sok khabar kan. Sebab apa? Sebab kita nak bagi dia panas kat dalam tu. Lepas tu sebenarnya gas ethylene tu stay dekat dalam sok khabar tu, menyebabkan dia masak cepat. Itu idea dia sebenarnya. Lepas tu lain Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, karbide bukan bahan kimia. Dia akan menyebabkan benda yang tak baik pada kita. Betul. Sebab tu kita tak galakkan macam tu. Tapi biasanya pengusaha goreng pisang ni kan, dia memang akan guna karbide ni sebab itu cara paling mudah. Nak kasih cepat pisang dia masak. Contoh pisang setiap hari kena goreng pisang, tapi pisang yang sampai tu tak konsisten. Sebab tu kita tiba-tiba makan kan dekat kedai goreng pisang. Apa kejap sebelum tu. Apa beza guna ethylene ni dengan guna karbide? Ini chemical kan? Ini gas memang gas natural. Natural gas yang buah tu sendiri, natural hormone yang buah tu sendiri hasilkan. Tapi karbide ni chemical luar kita bagi supaya ideanya untuk kita naikkan temperature dia. Dia akan masak, dia akan naik temperature, proses respiration tu cepat. Apa kesan dia? Ada beberapa kesan sebenarnya karbide ni. Warna tak seragam. Contoh, warna dia takkan, pisang tu takkan dalam masak, luar tak jadi kuning. Macam tu. Itu antara efek-efek dia lah. Selain daripada kita cerita pasal efek kesihatan lah. Efek kesihatan tu of course lah, bila bahan kimia je bukan natural, dia akan menyebabkan masalah kesihatan yang lain. So sebenarnya penggunaan ni memang kita tak galakkan lah. Tapi orang jual pisang, hari-hari kena ada pisang keluar. Pisang yang sampai kadang-kadang tak konsisten, kadang sampai kuning, kadang sampai hijau. Jadi tak nak diorang akan pakai karbide ni juga. Itu je lah dia punya kelemahan dia. Ya. Perlu asingkan pisang yang dah masak dengan pisang yang hijau. Dah masak je lah. Adakah pisang yang dah masak kalau diletakkan dalam mangkuk yang sama, pisang hijau, diimpact? Sebab akan cepat masak ke? Betul, sebab macam ni. Contohlah saya ada kotak pertama. Box saya yang pertama ni ada pisang hijau sahaja. Semua dalam box saya yang pertama ni semua pisang yang hijau je, tak ada campur. Lepas tu saya ada box kedua. Kotak kedua saya ni ada campur, yang hijau ada, yang kuning ada kan. So kat sini yang kedua. Pakcik-pakcik rasa mana yang akan masak dulu? Sebab apa? Sebab bila proses tu masak, dia akan produce ethylene. Jadi kat sini memang ada existing ethylene. Gas ethylene ni memang dah ada duduk kat sini. Sebab apa? Yang keluarkan yang kuning ni. Tadi saya cakap kan, dia serendah 10 part per million. Maksudnya walaupun sikit, dia boleh influence, dia boleh mempengaruhi yang lain semua masak bersama. Tapi kat sini tadi kenapa dia boleh tahan lama? Sebab dia ada ethylene tapi mungkin terlalu sikit ataupun seragam. Kan? Ideanya tadi macam saya cakap, kalau buah betik tu kan, saya bungkus dengan sok khabar tadi. Dia panas kan, selain daripada dia panas, temperature dia naik, selain tu gas ethylene terperangkap dekat dalam sok khabar tu, menyebabkan dia lebih cepat masak. Sebab tu ideanya kenapa kita balut buah mangga, kenapa kita balut buah betik, sebab kita nak stay kan gas ethylene tu dalam kertas tu, supaya dia lebih cepat masak. Tapi contoh saya ada mangga juga, saya letak dalam kotak, saya letak karbide. Dia akan masak sama. Tapi mungkin dalam yang ada karbide ni, dia masak lebih cepat tapi warna luar dia hijau lagi, dalam dah masak. Ataupun dah kuning, dalam dah tak manis. Macam itulah, sebab bila chemical, kita sebut chemical ni, dia bukan natural gas kan. Dia punya efek dia tu macam lain sikit lah kan. Sebab tu Allah cipta tu walaupun tak nampak, walaupun sikit, tapi sebenarnya impact dia besar sebenarnya. Macam tu.
Ya, cik. Tentang pemeriksaan doktor. Pisang kalau kita pegang dia dalam pada ni. Pisang dalam plastik hitam. Ada kesan tak? Pisang kalau kita peram Dalam plastik hitam. dalam plastik hitam. Alright, okey. Kebanyakan ada yang mengamal. Ada yang buat tu kan, pisang bila kita bungkus dalam plastik hitam. Itulah potong dia kita buat sisir dia masuk ke plastik hitam. Lepas tu kita pack dalam bagi udara masuk. Okey. So kalau teorinya adalah pisang, saya akan cakap dia lebih kepada nak kekalkan gas tu dekat dalam plastik tu. Tak kisahlah dia jernih ke, dia gelap ke, dia lebih kepada nak kekalkan gas tu dalam tu. Tapi kalau kita cerita pasal pencambahan biji benih, kenapa bila kita cambahkan biji benih, ada pencambahan biji benih nak gelap, ada pencambahan biji benih nak terang. Itu biasa. Itu memang melibatkan proses lain lah, maksudnya fotosintesis dan sebagainya. Sebab bila gelap ni tak kena cahaya, fotosintesis tak berlaku. Tapi bila buah dah masak ni, macam saya cakap, kita dah petik daripada pokok, fotosintesis dah stop dah. Dah tak ada dah. Dia cuma bernafas biasa je. Dia tak buat lagi makanan. Makanan tak buat dah. Dalam dia tu sendiri dah ada, kat kulit-kulit ni semua dah ada karbohidrat dah sebenarnya. Macam tu. Tak apa Pakcik, nanti kita boleh PM tepi. Kalau nak tahu lagi detail kita buat siri kedua kot Dr. Wan. Kita cerita pasal ni je. Memastikan kesegaran, biasa kadang-kadang kita dengar ada pihak yang gunakan bahan kimia kan. Bahan kimia. Contohnya macam formalin, formaldehyde, tak ada masalah kepada yang memasak. Okey, untuk mengekalkan kesegaran menggunakan bahan kimia. Pakcik-makcik rasa macam mana? Yang paling hebat menggunakan bahan kimia dalam mengekalkan buah ni siapa? Thailand dan juga dia lah bangsa Cina. Sebab tu kalau kita beli buah daripada Thailand, ada tak orang makan buah longan, buah lychee Thailand terus batuk? Kan itu memang common. Masa menuai. So masa menuai saya dah cerita tadi, bergantung kepada apa yang kita nak. Kita nak hijau ke, kita nak merah ke, kita yang tentukan masa kita menuai untuk chili. Lepas tu pembersihan. Yuk laju yuk, naik sikit. Pembersihan selepas tuai. Immediately kena basuh lah. Kenapa bila harvest terus kena basuh? Tak, belum nak jual lagi, belum nak makan lagi ni. Bila harvest, kenapa kena bersihkan? Sebab kita ada sakit baki tanah. Kan tanah tu ada apa? Kita tahu tanah banyak mikrob kan. Yang last sekali dia boleh merosakkan. Saya cakap tadi, cili kan. Dekat sini dia sebenarnya boleh masuk air, boleh masuk apa-apa pun boleh masuk dekat tangkai dia ni, ujung ni. Sebab tu kita kena bersihkan. Kalau dah kena tanah, mungkin mikrob dalam tanah tu boleh menyebabkan dia rosak lah. Okey, lepas tu menyimpan dengan penyimpanan yang baik and then mengangkut untuk penjualan pasaran. Next. Okey, ni saya rasa pakcik-makcik pun tahulah bila merah, bila sampai kualiti yang kita nak, besar yang kita nak, warna yang kita nak, kita dah boleh start harvest. Next. Ni menuai semasa hujan tak digalakkan. Sebab hujan, kita tahu hujan akan ada percikan-percikan air daripada tanah apa semua kan. So boleh juga menyebabkan rosak juga kita punya produk. Saya rasa cili sayur sama je. Jangan tuai masa hujan. So boleh cepat rosak. Next. Tuai pada waktu yang sangat panas pun tak digalakkan. Lepas tu kalau kita tuai cepat-cepat letak dekat kawasan yang teduh. Waktu berembun tak ada masalah. Embun dia bukan air yang mengalir. Tapi kalau hujan ke apa dia air yang mengalir. Boleh itu tak ada masalah. Embun tak ada masalah. Tapi contoh 3-4 pagi tu hujan tak digalakkan lah. Tapi embun tak ada masalah. Next. Selepas dia tuai, cili tu bersihkan. Biasanya cili ni tak basuh, kita anginkan je. Anginkan maksudnya macam pakai tapis kan. Buang tanah-tanah ke, ada batu ke apa ke kan. Macam tu. Next. Boleh juga basuh kalau ada keperluan.
Sebenarnya tuan-puan kalau mengendalikan cili dalam kuantiti yang banyak, contoh Cik Mahathir kan, tanam cili tu banyak kan, hasilnya banyak kan. Cik Mahathir kalau tengok cili tu dah berapa siri penanaman tu nampak kualiti dia kurang, lepas tuai, sebenarnya boleh basuh dengan air klorin dalam persen yang rendah sebenarnya. Boleh sebenarnya. Klorin dengan persen air klorin kan, klorok tu boleh pakai untuk basuh, tapi dengan persen yang rendah kita boleh basuh untuk matikan kuman daripada ladang. Boleh juga sebenarnya. Kalau kita tak berpeluh, cili tu pun tak berpeluh. Kalau kita selesa, cili tu pun selesa. Sebab cili ni dia lebih mudah berbanding pokok-pokok lain lah, buah-buah lain. Kalau terlampau rendah pun boleh cedera kan. Macam perasan tak kadang-kadang kalau kita simpan cili peti sejuk, terlalu sejuk, dia jadi apa? Dia jadi reput kan, reput lepas tu lembek kan, terus lembek. So itu antara indikator yang kita simpan tu tak betul lah. Temperature ataupun suhu yang kita simpan tu tak betul. Rendah sangat pun tak boleh, tinggi sangat pun tak boleh, boleh menyebabkan rosak, kerosakan. Tak ada peti sejuk, masalah tak? Tak ada peti sejuk. Boleh simpan cili lagi tak kalau tak ada peti sejuk? Boleh. Suhu bilik biasa. Grade bagus ke tak bagus? Grade premium ke grade biasa yang ada kat tangan saya ni? Kita pun tak tahu selagi kita tak tengok dia punya grade ni. Alright, so next you. So cili basically 3 grade lah, grade premium, grade 1, grade 2. So cili dari segi macam mana kita kelaskan dia untuk premium ni, dari segi saiz, dari segi kematangan dan sebagainya lah. Next you. Okey, ni kelonggaran dia. Kalau dia segar mesti 97% mesti segar. 3% je tak segar. Masih boleh diterima sebagai premium lah. Lepas tu saiz 97% mesti seragam dari segi saiz, kematangan, cacat, kerosakan. So ini yang grade yang paling premium lah, yang paling baik, yang boleh jual paling mahal. Next. Ini grade 1. Kalau kita tengok kelonggaran dia, next. Tadi kita cakap 3% kan, ni dia naikkan 5%. Lebih tinggi sikit lah. Jadi dia jadi grade 1. So dia sebenarnya persen-persen dia tu je berbeza. 3, 5, last kali berapa? 7 kot. Grade 2. Yang ini next. 10. 3, 5, 10. 10 dia punya persen grade tu lah menentukan dia punya tahap grade tu. Tapi lepas ni grade ni akan diajar oleh sahabat-sahabat saya yang juga pakar jugalah berkaitan dengan ni. Next you. Sebenarnya kalau dalam segi practical station, kami tahu pihak tuan-tuan lebih maksud saya kat sini lebih kepada experience lah untuk cili. Cuma apa yang kami nak tekankan pada hari ini lebih kepada teori sahajalah. Lebih since kita tadi kita dah belajar secara ni kan penerangan, so kali ni lebih kepada kita nak try buat sendirilah. Sejujurnya sebenarnya cili tu kami beli daripada market biasa je, daripada family store, and then kami pilih a few dia punya cili lah. Ada cili besar, cili kecil dan juga cili Thailand lah, cili pertengahan ni. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri. Okey, nama saya Nur Amira binti Hamid dan saya bersama Encik Hawarizmi yang akan mengendalikan session pada practical session ni lah. Okey. Untuk equipment yang kita gunakan, satu HSS color chart. Yang ni kita function ni untuk kita tentukan standard buah lah. Macam kita dah petik kan, kita dah petik dah tu, kita tentukan gunakan color chart ni dengan cara ambil satu buah kan, satu buah kita tengok tentukan mana. Kalau macam buah cili yang masak punya adalah untuk 45A. Sekejap, 45A. Macam ni. Kalau tu kita cuma tentukan letak kat bawah. Okey, sama kan? Okey, ni maksudnya buah ni baik. Buah dah masak. Okey. Kalau untuk buah kan ada dua jenis color buah cili. Satu lagi warna hijau. Warna hijau tak silap 134. 134 lah. Saya tunjuk contoh 134. Macam ni kan buah ni. Yang ni kurang sikit. Tapi kalau masa 134 dah. Yang 134A.
Tapi yang ni dia kurang sikit, masih hijau cair. Terlalu hijau. Terlalu hijau. Tapi kalau rajin boleh tengok satu-satu daripada sini. Okey. Untuk peralatan kedua ialah kita panggil angkut vernier ataupun dalam bahasa Inggeris caliper vernier. Tapi yang ni digital lah. Ini kegunaannya untuk kita ukur lebar dengan panjang buah. Okay, caranya senang lah. Kita mula on kan. Okey. Yang ni kita tetapkan kepada kosong tu. Sekejap, kosong, okey. Lepas tu kita ambil satu buah. Benda ni senang je lah guna. Ni senang lah, cuma tarik je. Nak ukur buah daripada sini. Tapi jangan ambil tangkai lah, ambil daripada Start dari? kita panggil apa atas ni tengah ambil ni lah. Oh, maksudnya daripada yang ni permulaan Yes, dia. Oh, daripada okey. permulaan je, jangan ambil tangkai. Ni kita ukur daripada sini Sampai ke ujung. sampai ekor dia lah. Ekor dia betul. Okey, bila dah dapat data dia kan, data ni akan dimasukkan di dalam borang ni. Form ni lah. Yes, form ni. Sama juga dengan color chart ni. Lepas tu kerosakan fizikal lah. Kerosakan fizikal ni kita tak payah guna persentage lah. Kita cuma guna kita punya mata kasar yang cakap Agak-agak ini. lah. Agak-agak macam ni, okey ni segar. Ni perfect lah kira. Perfect lagi. Macam tu. Kalau ni contoh dah tangkai hilang. Tangkai hilang. Kita tulis kat sini. Tangkai dia hilang. Kalau macam yang ni macam mana? Kalau macam ni dia dah masak. terlalu masak. Betul. Dengan ada kerosakan sikit, kerosakan mechanical dia. Bagi tahulah. Kena tulis kat sini. And then tulis reject lah kalau Okey, ni. kalau yang tu reject. Kalau yang okey tulis dia punya grade dia. Grade dia ada dekat model dia. Mana model dia? Kat sini. Okey. Model dia kita ada gunakan daripada rujukan Pharma dengan ASEAN. Kalau ASEAN tu untuk cili ni cili Thailand. Rujukan Pharma kita guna untuk tahun 2024 untuk cili besar. Dia ada 3 kategori. Satu grade premium, grade 1 dengan grade 2. Okey. Untuk sama lah, untuk cili padi pun sama, ada 3 grade. Cili premium, grade 1 dengan grade 2. Untuk cili Thailand dia lain sikit lah. Dia guna terms lain. Term dia adalah extra, kelas 1 dengan kelas 2. Tapi sama juga nama dia, premium, grade 1 dengan grade 2. Kenapa beza Thailand dengan yang Sebab yang dua cili merah dengan cili padi tu kita guna rujukan daripada Pharma. Pharma ni daripada Malaysia lah, kita punya tu. Tapi untuk cili Thailand kita guna rujukan daripada ASEAN Standard. ASEAN Standard. Tahun 2011 punya. 2011 lah, betul. Betul. betul? 17.6. Kod warna ni kan. Yang ni kena tengok yang tu. Dah. Yang ni. Untuk kod warna tu ni pakai ni. Kena check dulu. Kita boleh try 3 kali lah. Jap. Kita kena gunakan satu lagi alat. Yang satu kita boleh tengok macam mata kasar kan. Agak-agak je. Ini kalau macam kita nak jual kan, dia tak tengok nama kan, dia cuma tengok kod untuk tentukan ini grade apa. Saya nak share sikit lah berkaitan dengan tanaman lili padi kampung kan. Atas pengalaman saya, tidak atas pengalaman saya kan, tetapi kita atas pengalaman orang lain lah. Pertamanya, sebelum kita menanam lili padi ni, kita kena pastikan benih yang berkualiti. Macam saya lebih suka tanam lili kampung ori. Saya tak berminat yang kena hybrid. Walaupun hybrid ni saya rasa mungkin dia ada kelemahan dengan dari segi faktor cuaca kesesuaian lah. So, yang ori ni dia dah tahan rasap. Jadi mereka awalnya pemilihan benih. Benih tu saya rasa mungkin dah diajar kan macam mana nak buat pemilihan benih. Okey, yang keduanya semayan. Kita dapat semayan pun tak boleh mentam je. Kan bila mentam kan kita semai sekali dengan penyakit. Jadi kita nak buat semayan ni kita kena pastikan semayan kita tu terhindar daripada penyakit ataupun bakteria. Selepas semayan kita kena teliti berkaitan dengan tempat tanaman, sama ada kita tanam dalam polybag ataupun tanah. Kalau tanah biasanya kita akan rawat dulu lah, melainkan tanah baru. Tanah baru ni maksudnya belum dibuat tanah kontan lah. Kalau sebelum tu mungkin getah sawit, saya rasa mungkin tak ada masalah. Dia bermasalah bila kita berulang buat tanah kontan. Berbagai penyakit menunggu dekat itu. Bezakan dia kan, kita cakap lagi tinggi capsaicin tu lagi pedas.
kurang capsaicin tu kurang pedas. Jadinya macam mana kita nak buat? Sebab itulah zaman sekarang, zaman teknologi kan, kita ada instrumen, kita ada alatan untuk uji kehadiran, kepekatan capsaicin ni. Ya? Alright. Selain daripada capsaicin iaitu komponen dominan yang menyumbang kepada kepedasan sesuatu cili tu, kita ada satu lagi yang kita panggil sebagai dihydrocapsaicin. Dihydrocapsaicin ni juga menyumbang kepada kepedasan tapi dia tidak memberikan peranan yang utama lah. Peranan yang utama ni adalah capsaicin. Okay? Alright. So, kita nak pakai apa? Kita ada 3 instrumen hari ni yang kita nak tunjukkan kepada para peserta. Pertama, kita ada UV-Vis. Lepas tu kita ada HPLC. Lepas tu kita ada satu lagi GCMS. Nanti semua nanti akan merasai, akan tengok ya. Okey, inilah rupa kita punya spektroskopi UV-Vis dekat belakang tu. Okey, alright. So UV-Vis ni sebenarnya dia hanyalah secara pantas untuk kita tahu kehadiran elemen pedas kita iaitu capsaicin tu dalam kita punya sampel. Kita nak tahu. So maksudnya analisis tu sangat pantas. Bila kita ada dia akan tunjukkan nanti, saya akan tunjukkan dia punya result macam mana. Bila ada je puncak tu, maksudnya kita tahu dia ada capsaicin kat situ. Ya? Tetapi yang paling tepat kita akan pakai ni, sistem HPLC ni, High Performance Liquid Chromatography. Dia menggunakan kaedah pemisahan, dia akan pisahkan. Macam kita tahu kan tadi kan, macam kat sini tadi saya dah cakap dia ada air, ada vitamin C, ada macam-macam tu. So dia pisahkan. Dia akan pisahkan air tu, dia akan pisahkan capsaicin tu dan kita boleh nampak juga kehadiran capsaicin dalam sampel kita. Okay, alright. Kalau kita tengok dengan menggunakan mata, kita tak tahu berapa banyak capsaicin yang ada kan. Okay, bila kita rasa, oh pedas ni, ni mesti capsaicin tinggi ni. Itu sahaja yang kita tahu. Tetapi apabila kita melakukan analisis kimia menggunakan instrumen yang kita ada pada zaman sekarang ni, kita boleh tahu berapakah kepekatannya. Ya? Alright. Okay, kita macam buat sambal belacan jugalah. Okay, kita tumbuk dia sehingga lumat. Lepas tu kita akan campurkan sikit dengan etanol, alkohol. Ya, etanol. Lepas tu kita akan filterkan dia. Akan tapis dia sebab kita nak air dia je. Kita tak nak cili-cili tu punya, itu kita tak nak. Bila kita filterkan dia, jadinya yang kita dapat tu sangatlah pekat macam ni. Kan? Sangatlah pekat yang macam ada yang dekat dalam meja-meja tu lah. Ini adalah sampel yang kami telah pun ekstrakkan dia. Kalau tengok kan daripada segi warna pun apabila kita dah ekstrak dia pun dah berlainan. Tetapi ni adalah daripada cili yang berwarna merah. Berwarna merah sebenarnya. Tetapi apabila kita ekstrak dia, kita nampak kan kat sini dia dah berlainan dah. Macam tu. So kita boleh simpulkan berkemungkinan even though daripada secara mata kasar kita tengok cili tu berwarna merah, berwarna yang sama, tetapi berkemungkinan pigmen merah yang ada dekat dalam cili tu mungkin berbeza. Macam tu ya. Alright. So apa yang akan terjadi nanti, kita akan pakai sampel ni untuk kita uji menggunakan tadilah instrumen yang kita ada ni tadi. Instrumen UV-Vis HPLC ni. Okey, saya nak tunjukkan apabila kita gunakan sampel ni dan kita uji pakai instrumen UV-Vis ni, apa yang kita akan jumpa? Kita akan jumpa macam ni. Dia akan ada puncak. Puncak capsaicin ataupun yang pedas tu dekat mana? Dekat sini. Dia akan hadir dekat sini. Dekat 270 hingga 300 nanometer. Okey, dia akan ada kat sini. Jadinya bila kita uji sampel kita, bila ada puncak dekat situ, kita tahu, oh cili ni ada pedas. Macam tu. Tetapi bagaimana pula dengan level kepedasan dia? Okey, based on the review, okay, based on the journal, dia kata kalau misal kata tinggi puncaknya tu, lebih tinggi kepedasan dia. Kalau puncak kita tu macam kecil saja, mungkin kepedasan dia tak begitu pedas. Macam tu. Ya, alright. So nanti kalau misal kata kita uji kan, result tu ada puncak kat sini, kita tahu, oh dia ada capsaicin ni pedas ni. Tapi tak tahulah berapa banyak pedasnya ni. Okay, so kita tengok puncak pula. Tinggi tak puncak tu? Macam tu. Ya, kalau tinggi puncak tu maksudnya tinggilah pedas dia. Selain daripada tu, kita ada kat sini pula zone visual. Apa maksud zone visual ni? Selain daripada capsaicin yang boleh didetect oleh UV-Vis tu, dia boleh juga detect pigmen warna merah yang dekat dalam sampel kita tu.
Kan? Sama jugalah konsep dia. Kalau misal kata puncak ni tinggi, maksudnya mungkin pigmen merah tu tinggi. Tengok ya, cili besar ni dia punya absorbent dia dekat, saya boleh katakan dekat 0.6. Ni. Okey, tetapi dekat cili padi ni dekat 0.8. Maksudnya kat sini biologik kita tahulah kan, cili ni lagi besar, lagi pedas compare to cili merah kan. Jadinya bila kita buktikan dengan penyiasatan kita melalui instrumen, kita dapat buktikan di mana capsaicin dekat cili sebelah sana tu lagi besar, maksudnya lagi tinggi compare to this one lah, ya. Compare to cili besar merah ni. Sama juga macam dengan cili padi ni. Okey, cili padi ni kita boleh expect lah dia punya puncak dia lebih tinggi lah. Sebab apa? Sebab dia lagi pedas. Bila dia lagi pedas, dia punya capsaicin tu, elemen kepedasan tu lagi tinggi. Macam tu. Kita punya cili pula dia ekstrak guna ethanol. Ethanol yang selalu kita buat sanitizer tu kan. Tapi cuma di luar kan wangi apa semua dia dah tambah wangi lah. Kalau di makmal bau dia tak best lah. So kita akan runkan tadi bahan kimia ni akan bawa akan lalu mesin melalui pump. Kat sini ada pump di sini, dia akan bawa ke injector. Injector ni yang akan inject sampel kita. Sampel kita tadi capsaicin tu ataupun extract chili kita masuk dalam botol ni. Botol ni dia punya umur dalam 1.5 ml, 2 ml. Tapi kita punya injection dia dalam 20 microliter sahaja. Micro kan kecil kan? So bila dah inject, dia akan bawa ke kolom. Tadi doktor kata dekat sini yang dia tersekat dekat minit ke berapa kan? Kat sini lah dia tersekat tu. So bila dah tersekat, dia akan detect dekat detector dia di bawah ni. Kalau tak ada detector, tak boleh detect lah apa kan. So daripada detector, dia akan keluar kepada chromatogram. Graf yang tadi doktor tunjuk tu ada banyak peak tu kan. So di sini. Jadi kita akan set dia dekat mana sampel tu berada. Sampel location, lokasi dia. This one ada 2 piring. Plate 1, plate 2. So ini plate 1, saya katalah saya nak letak ini dekat lubang yang ini. So plate 1 ni kedudukan A dekat nombor 1. So saya set dekat plate 1, A1. Kalau saya salah set, dia pergi ke tempat lain. Salah, dia tak inject dekat saya yang saya nak. So nama sampel kita lah. So okey, saya pergi dekat single sample. Okey. So sekarang dia tengah pre-run. Nanti dia akan tunjuk dia pergi inject. Bila dia punya arm tu dah bergerak, lengan dia tu dah bergerak, dia akan inject. Sekarang inject kan? Nanti tuan-tuan tengok dia punya lengan tu bergerak. Pergi dekat lokasi yang saya set tadi. Dia canggih sikit lah. Dekat luar tak ada mesin macam ni kan. Dia akan bawa, pergi inject. Dia inject kat sini. Dia inject dan dia akan bawa ke kolom sana untuk pisahkan dia betul. Macam nampak canggih lah kan. Ni alat ni 200,000. Memanglah dia kena canggih kan. Kalau ni dia nak check apa sahaja yang ada. Yang di sana adalah preparative HPLC. Preparative tu apa? Contoh, kita dah tahu ada capsaicin kan? Kita boleh keluarkan capsaicin tu saja. Solution capsaicin tu saja yang pedas tu keluarkan, dia akan collect dekat sini. Dalam tiup tu. Dia punya sahaja. Bukan sampel cili, tak. Capsaicin tu sahaja. Untuk tes-tes akan datang. Menggunakan cili padi, cili api. Jadi, apa target, apa objektif untuk proses cili padi ini? Sebab kita mahu melanjutkan jangka hainan cili padi tersebut dan juga ingin menjaga kestabilan pendapatan dan memenuhi trend pasaran untuk produk makanan yang unik dan pada tempatan. Okey, jadi dari situ ini adalah inovasi yang
kami telah buat daripada cili padi. Saya telah hasilkan jam cili padi campur dengan nanas. Okey, so kenapa terhasilnya idea ini adalah untuk mendapatkan keseimbangan rasa, di mana jam itu bukan saja kalau kita makan jam manis, buah kan, buah. Jadi di sini saya highlightkan rasa pedas daripada cili padi tersebut dan juga manis dan juga masam daripada nanas. Okey, jadi mengangkat cili padi kepada berbagai sisi dan juga nak bagi variasi kepada jam buah yang ada di pasaran. Jadi terhasillah jam cili padi nanas. Okey, seterusnya. Okey, kenapa? Ini adalah fungsi profil nutrisi. Apa yang kita boleh dapat daripada jam ini adalah okey, daripada cili tersebut ada profil yang kita sebagai quercetin. Okey, kemudian daripada nanas ada bromelain dan juga daripada ada antioksidan dan vitamin C daripada lemon juice. Okey, ini adalah main ingredient untuk jam ini. Cili padi, nanas, lemon juice, garam dan gula. Okey, okey, kenapa pemilihan cili dan kombinasi antara cili dan nanas ini adalah sebenarnya nak menghasilkan jam yang ada aroma pedas, asam. Okey, lepas itu ingin kenapa komponen nanas? Nanas itu dia akan balancekan perasa pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebab hari ini saya conduct makanan, so sebagai pengendali makanan yang baik, sebagai pengendali makanan baik, saya tunjuk sekalian. So tangan ada apron, tangan ada glove, badan ada apron. Promo juga daripada Arif Alliance Food daripada kepada kita. So alang-alang pakai ni kan kita promote sekali. Okay, untuk hari ni, kata baik kot saya. Untuk hari ni kita nak buat pengetinan. Tadi Dr. Ain ada tunjuk dekat situ teknologi pembotolan hot filling. So langkah pertama adalah kena kenal pasti dululah proses apa yang kita nak buat. Jadi sekarang ni masa hot filling maksudnya semua barang-barang kita dalam keadaan panas. Barang-barang keadaan panas, botol-botol dalam keadaan telah di-sterile. Apa itu panas. So sekarang ni tadi saya dah boilingkan benda ni dah. Panas ni memang kena betul-betul mendidih, menggelegak dan botol ni perlulah direbus. Baru nak rebus botol. Pertama sekali kena rebus dulu botol. Panggil sterile botol. Air ni air mendidih. Air kat sini dia kurang mendidih. Saya tunjuklah dia punya method. Jadi sebenar-benar ni dia kena mendidih. Lepas tu saya tunjuk dia kena betul-betul berdiri tau, berdiri yang okay. So kenapa kita udara lah, jangan lap. So kesalahan kita nampak dia basah Daripada tisu ni lah ada kita bakteria tisu kan. kita lap. So lap je, boiling ni tadi dah tak boleh pakai. Kena boiling lagi. Kena boiling semula. So biar je dia dengan udara biar dia kering. So saya andaikan benda ni dah kering lah. So seterusnya langkah yang pengisian suhu tinggi tu. Suhu tinggi. Tadi benda ni nampak kan semua dia dah meletup sampai boiling kan. So itulah maksudnya suhu tinggi. So sekarang saya akan hot fill. Nama dia hot fill. Kita akan isi ataupun penuhkan benda ni dalam kita akan hot fill kan dia. Nampak tak dia? Apa yang macam saya buat dengan industri, biasanya bila dia tengok benda ni panas, dia akan fikir benda ni berwap dan cepat basi. Sebenarnya tidak. Yang keluar wap ni adalah wap yang sterile, yang dah tak ada bakteria. Bila kita biar dia sejuk, kita dah dudukkan dia dekat ni panas belia lah pula. Bila dia sejuk tu yang kita dah mula expose dia kepada Kita dah dekat kepada bakteria. Daripada panas tak kita kena. Sekarang memang kena tak sayang tangan, cedok je. Ada pakai tangan. Pakai glove. Ada jangan terbanyak ni. Ada ambulans di sini. Saya nak tunjuk contoh pengisian Dia yang cantiknya ada corong. Corong masuk sebab kalau boleh kita nak elakkan mulut botol ni kotor. Tapi since saya demo anggaplah tak nampak. Anggap tak nampak lah. Saya cuba anggap tak nampak.
Yang ini gambar nombor 1. Pengisian suhu tinggi. So jangan sayang-sayang masa dia tengah panas tu, memang kita nak suhu panas ni. Sebab suhu panas ni yang akan create vacuum tadi lah. Semua benda yang nak pakai kita rebuskan dia. So kalau boleh guna yang besi lah, daripada plastik apa kita guna. Ini dah cross content dah ni. Saya nak tisu itulah nanti kalau cik nak buat, corong tu rebus semua. Jadi dekat sini kawasan heat space. Daripada permukaan ini sampai sini ada nampak dalam 0.5 inci kot lebih kurang. So kawasan ni adalah kawasan heat space yang tadi Dr. Ain kata. Wajib memang ada. Wajib ada. Untuk Sebab kita nak mengelakkan lepas tu kita nak mengelakkan dia akan apa? Kalau panas ke apa dia akan menolak. Bounce, dia macam area dia bermain-main lah kan. So kalau katalah kita buat sambal dan kos untuk cili macam yang dengan industri yang lepas, kos untuk cili mahal, cili dan ikan bilis mahal. So dia kata saya punya budget untuk jual harga macam ni je. Nak fill up, kita tak boleh letak dia lebih rendah daripada takat yang saya cadangkan tadi. Tak boleh. Sebab kita bagi lebih banyak ruang untuk bakteria membiak udara. So apa nak buat? Letak minyak. Letak minyak. Nak kata macam di botol lebih kecil. Tuang je. Katalah kita punya makanan kita. Saya tak cakap pasal jam saya cakap pasal sambal. Ini contoh sambal. Sebab cili kan, botol sambal. Sebab saya pernah buat dengan IKS. Dia kata nak penuhkan, saya tak boleh jual harga penuh macam ni. So macam mana nak buat? Letak minyak supaya meat dia tinggi sikit. Minyak mentah atau minyak yang dah di Minyak yang dah dimasak. Benda sekali yang dalam kita punya tu, kan kita cedok. Atas ada minyak kan? Sempit lah minyak sikit. So maksudnya dia timbang 2 kali lah. Timbang untuk sambal. Untuk jam macam ni. Saya cuba bagi contoh sebab Encik tanya tadi kenapa kena ada benda ni. Benda ni penting untuk kestabilan tempoh simpanan lah. Memang panas dia kena pada semua kawasan tertutup. Yang tak nampak tak apa, kejap lagi kita demo lagi sekali. Okey, lepas dah macam ni, dia botol diterbalikkan seketika. Lepas tu haba daripada jam digunakan untuk mensteril bahagian tutup. Yang kita tengah buat sekarang untuk steril bahagian tutup dan botol ditutup sepenuhnya. Lepas tu terbalik gambar lah. Dia dah create vacuum, dia tak burst insyaAllah.